tengok koleksi emas raya Public Gold yang tuan-tuan pun boleh dapatkan nanti dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Jom, tahun 2023 dikeluarkan 1 gram macam ni. Satu lagi Syawal 1 dinar. Kedua-dua koleksi emas raya tahun 2023 dah tak ada lagi. Jadi jom kita pergi tengok koleksi raya tahun 2024 pula. Untuk koleksi raya tahun 2024 macam biasa, ada juga gold bar 1 gram. Kemudian satu lagi Public Gold keluarkan 1/4 dinar yang mana beratnya 1 gram lebih, 1.0625 gram. Kedua-dua koleksi ni masih lagi ada, boleh bawa keluar daripada Akon Emas Gap. Dan yang paling ditunggu-tunggu sekali koleksi raya tahun 2025. Sebab apa? Paling ditunggu-tunggu. Koleksi raya tahun 2025 ni paling rare sekali tuan-puan. Macam biasa, tahun 2025 pun Public Gold ada keluarkan gold bar 1 gram. Macam ni. Dan satu lagi yang luar biasa tu ialah gold bar 1 gram juga tapi berbentuk ketupat raya. Kedua-dua emas ni pun masih lagi ada dalam Akon Gap, boleh keluarkan. Nanti dapat duit raya, boleh tukarkan duit raya tersebut kepada simpanan emas dan bawa keluar fizikal emas 1 gram. Salam Aidilfitri macam ni. Dan untuk pengetahuan semua, kalau berkenan nak keluarkan design gold bar 1 gram ketupat raya ni, kena keluarkan cepat-cepat. Sebab apa? Sangat limited edition, ada 10,000 keping sahaja. Penyimpanan emas dengan Public Gold ada 1.6 juta penyimpan. Itu kalau bawa keluar seorang sekeping. Kalau bawa keluar seorang berkeping-keping, siapa cepat dia dapat. Bagi tuan-puan yang nak ada juga koleksi emas 1 gram yang cantik-cantik macam ni, bukan saja ada koleksi Salam Aidilfitri, ada banyak lagi koleksi yang tuan-puan boleh keluarkan daripada Akon Gap. Boleh bermula daftar akaun, mulakan simpanan dengan RM100, kumpul saja sampai cukup 1 gram. Nanti dah cukup boleh keluarkan kepada emas fizikal 1 gram yang cantik-cantik macam ni. Saya dah dapat, tuan-puan bila lagi nak saya bantu, boleh klik saja link di bio, insya-Allah saya bantu sebaiknya.